Kita betul-betul matlamat hidup nak redha Allah, bukan nak redha manusia. Apa tanda? Segera pergi solat, segera baca Quran, segera pergi kelas. Kalau urusan Allah kita lewatkan, urusan manusia kita utamakan, bermakna matlamat hidup kita redha manusia. Yang penting manusia tak komplain. Yang penting manusia tak kata-kata pada aku. Itu matlamat kita dah lari. Dan bila kita hidup untuk mendapat redha manusia, kitalah manusia paling hina lah. Hidup untuk dapat redha manusia yang makhluk lemah. Hinalah kita. Orang nak dapat redha Tuhan yang hebat, dia nak dapat redha manusia yang sama lemah dengan dia, sama taraf. Hina. Ya, boleh syirik. Boleh jadi syirik bila kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Betul tak? Itulah kehidupan kita. Sistem yang kita duduk sekarang menjadikan kita hidup untuk kerana orang. Betul tak? Bermula daripada hantar anak ke sekolah, hantar anak ke universiti, pilih bidang pengajar yang orang pandang, pilih bidang kerja yang gaji besar, pilih menantu yang beli kereta macam mana, beli rumah macam mana. Betul tak? Beli pakaian macam mana, sistem tu menjadikan kita hidup untuk orang. Betul tak? Jarang kita hidup untuk mendapat redha Allah. Ini kisah Musa AS. Semua hidupnya untuk Allah. Apa Allah buat pada Musa? Kerja penat letih untuk agama Allah. Tapi Allah bagi apa? Sentiasa dalam ketakutan. Sentiasa dikejar oleh Firaun. Tapi dalam keadaan itu pun, bila nak jumpa Allah, segera.